Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Hai, bertemu lagi dengan Kak Suzy pada hari ini. Alhamdulillah, saya doakan moga kalian semua sihat-sihat. Hendaknya hari ini hari Isnin bersamaan 23 Ramadan 23 Ramadan, ya betul. Okey, sebab hari ni 24 hari bulan, maka kita dah masuk 23 Ramadan. Pejam celik dah 23 hari kita berpuasa. Alhamdulillah. Jadi Kak Siti doakan moga kalian keep stronger. Teruskan, insyaAllah minggu depan kita dah nak raya kan. Kita dah sebulan berpuasa, raya kita akan menyambut Syawal. Alhamdulillah, Kak Siti doakan moga kalian sihat-sihat semua hingga minggu depan raya nanti, dan juga moga kalian juga happy ni nak beli persiapan raya, barang-barang raya ke apa semua kan. It's okay. Jadi moga dipermudahkan semua urusan. Okay. Jadi hari ni apa Kak Suzy nak cerita? Apa yang Kak Suzy nak kongsi ilmu dengan tuan-puan semua? Okay. Hari ini Kak Suzy nak kongsi ilmu berkenaan dengan ni. Nampak ni apa ni? Nampak apa ni? Bila raya dia sinonim apa? Bila raya dia sinonim dengan sampo-sampo ni kan. Sampo-sampo ni alah syoknya kan. So sampo-sampo ini akan sinonim ketika raya nanti. Jap, Kak Suzy setting dia. Okay. Raya nanti kita akan nampak. Akan terima. Okay, anak-anak kita, bagi sesiapa yang ada anak-anak. So pasti envelope ini kita akan terima. Betul tak? Tidak dinafikan, insyaAllah mana-mana yang ada anak-anak tu at least 1, 2, 3. Okay, banyak-banyak pun insyaAllah akan terima. Betul tak? Okay, envelope raya. Okay, bila envelope raya ni ada apa kat dalam? Ada duit. Ya, inilah yang kita panggil duit raya. Kan? Duit raya anak, duit raya kita. Duit raya siapa lagi? Duit raya biasanya memang sinonim dengan anak-anak. Jadi, hari ni Kak Suzy nak cerita berkenaan dengan duit raya anak tukar jadi emas. Ianya lebih untung. Untung yang besar, untung yang banyak, dan tuan-puan takkan menyesal kalau tukar duit raya anak ni jadi emas. Kenapa? Okey, sekejap lagi Kak Suzy akan terangkan. Okey. Jadi Kak Suzy akan terangkan supaya tuan-puan semua mendapat manfaat dan juga tahu apa kelebihan semua ni. Okey. Apa kelebihan semua ni supaya tuan-puan, sekejap Kak Suzy nak tengok sebab kita ampas nak video sana. Okey. Jadi kat sini. So, apa yang tuan-puan tahu, dan tuan-puan kalau ada anak, jangan skip video Kak Suzy ni. Kena dengar sampai habis. Jangan skip. Okay? Kena dengar sampai habis supaya tuan-puan tahu apa kelebihan ada emas ni. Kalau tuan-puan tidak mendengar sepenuhnya, tak nak ambil action, kerugian tu dekat pihak tuan-puan lah, bukan dekat pihak Suzy. Kak Suzy dah ceritakan dekat tuan-puan. Kak Suzy dah beritahu, Kak Suzy dah kongsikan. Jadi, atas tuan-puan untuk buat tindakan. Jadi, sebab itu Kak Suzy terangkan ini sebelum masuk Syawal. Preparation untuk next week nanti. Okay? Nanti Kak Suzy akan tunjuk step macam mana cara untuk tuan-puan menggunakan dan memastikan untung ni untuk anak-anak tuan-puan dapat di masa akan datang, dah kekal untuk masa depan dia. Kan? Jadi, sebab itu tuan-puan, pentingnya kalau tuan-puan dengar perkongsian Kak Suzy, ada ilmu dan tuan-puan buat tindakan, insya-Allah ianya akan memberi keuntungan kepada tuan-puan, keuntungan kepada anak-anak tuan-puan. Yeah, macam tu lah. Okay? Jadi, sementara tu siapa yang rasa nak kongsi video ni, boleh kongsikan kepada kawan-kawan dia atau kepada makcik-pakcik, kakak-kakak dia ke, adik dia ke, apa, siapa yang ada anak ramai tu kan. Okay? Lepas tu nak kongsi kawan-kawan pun boleh. Ataupun kalau tengah sambil Kak Suzy bercerita ni, Kak Suzy berkongsi ilmu ni, tuan-puan rasa ada nak tanya apa-apa, boleh type di ruangan chat. Kak Suzy insyaAllah boleh baca. Sebab tu ni Kak Suzy dah kalau nampak lah ni kan. Kalau tuan-puan chat apa semua tulis. Sebab kita buat ni secara santai dan kalau boleh biar 2 hala lah. So maksud 2 hala ni bermakna Kak Suzy memang allow tuan-puan kalau nak tanya soalan. Sebab Kak Suzy tahu, Kak Suzy faham di luar sana
Ada orang dia macam terbelenggu. Okey, soalan ni macam tidak mendapat jawapan lagi. Okey, jom kita uraikan, kita rungkaikan persoalan tersebut dan Kak Suzy cuba bagi jawapan yang terbaik. Okey, bagi sesiapa yang baru mengenali Kak Suzy ni adalah seorang pembimbing dan pendidik emas kepada orang ramai. Di mana Kak Suzy dengan ilmu emas ni kurang lebih dah 16 tahun. Okay, Alhamdulillah Kak Suzy bermula tahun 2009 tempoh hari. Jadi ini dah masuk 2025. Ya, that's why Kak Suzy suka claim diri kurang lebih 16 tahun. Yang sebelum-sebelum tu bukannya tak tahu emas. Tahu, tetapi Kak Suzy tak fokus untuk betul-betul belajar ilmu emas. Tapi sejak yang 16 tahun ni, Kak Suzy betul-betul fokuskan diri belajar ilmu emas, buat beli, jual, gadai, semua buat Jadi kita menggunakan emas ni macam mana, untuk ke mana, buat apa, bagaimana, then I know. Okay, sebab itu saya boleh ceritakan kepada orang ramai. Dengan fluentnya, okay. Cik Arif, ya, salam. Waalaikumsalam. Hai Cik Arif, apa khabar? Jumpa lagi kita hari ni. Semalam sorry tak sempat nak buat live Semalam hari Minggu saya ada urusan dengan suami. Jadi saya kat luar. Jadi saya malas nak buat live. Okay. Jadi tuan-puan, terima kasih. Okay, jadi hari ni bagi sesiapa yang sedang melihat video saya ni. Ni nampak ni 6,000 tengah view ni kan. Okay. Video saya ni siapa yang tengah melihatnya, mendengar, Kak Suzy nak tuan-puan dengar sampai habis. Kalau tuan-puan ni ada anak, lagilah bagus. Sebab ianya akan memberi manfaat kepada tuan-puan. Kak Suzy dah buat ni untuk anak Kak Suzy. Dari 2009 tu dia baru umur 1 tahun. Sekarang umur dia dah 17 tahun. Ya, Alhamdulillah. Jadi Kak Suzy memang buat ni untuk anak dan Kak Suzy bermakna ada proven contoh lah. Kita bukan cakap je, kita cakap je teori apa tidak. Kak Suzy biasanya Kak Suzy akan buat dahulu, lepas tu baru cerita ke orang. Senang, supaya benda tu bila kita nampak proven, maka lebih mudah untuk kita cerita ke orang. Kita nampak keuntungan dia. Jadi that's why Kak Suzy nak tuan-puan gunakan. Okay, gunakan ilmu yang Kak Suzy bagi ni supaya tuan-puan dapat manfaat dia. Janganlah biarkan Kak Suzy je dapat manfaat. Okey, saya nak tuan-puan ada. Okey, jadi minggu depan kita akan raya. Kan? InsyaAllah kita akan raya. 1 Syawal tu insyaAllah kita raya. Jadi dia puasa ni Ramadan dia tak akan jadilah sampai 40 Ramadan. Okey? Atau 35 Ramadan. InsyaAllah tidak lah kan. Okey? Jadi minggu depan insyaAllah raya. Kemungkinan besar kita raya hari Isnin. Okey, ini jangkaan Kak Suzy. Nanti akan ada pengumuman rasmi. So, tak kisah hari raya apa-apa. Tapi, bila raya, kita akan sinonim dengan apa ni? Ni nampak ni Kak Suzy ambil lah ni antara envelope raya anak Kak Suzy ni. Dia banyak dapat envelope ni tapi Kak Suzy ambil je lah sikit-sikit ni. Ini envelope last year ni. Nampak ada certain recycle apa semua. Okey, so Kak Suzy nak tunjuk. Tak kisahlah tuan-puan dapat envelope apa-apa nanti. Okey. So, kelebihan kat sini, tuan-puan, bila dapat envelope ni, biasanya ia sinonim untuk anak-anak kita. Jadi kat sini Kak Suzy nak, bila tuan-puan dapat duit raya anak ni nanti, sebaiknya rancang dari sekarang, tukar terus duit anak ni jadi emas. Buat simpanan emas. Daftar akaun anak. Ya, kena daftar. Jangan tuan-puan tak daftar kerana kalau tuan-puan tak daftar, ianya menjadi satu kerugian untuk anak tuan-puan nanti. Okey, anak kita baru umur 2 tahun, anak kita baru umur 5 tahun ataupun anak kita baru berumur 1 bulan, 1 tahun. Tak kisahlah kalau ada yang dah besar sikit, anak kita berumur 12 tahun. Mereka akan terima duit raya tak? Tetap terima, kan? Mereka akan terima duit raya juga. Jadi, so why not kita gunakan duit raya anak ni buat simpanan untuk masa depan dia. Sebelum ni tuan-puan simpan kat mana duit raya anak-anak? Okey, sebelum ni tuan-puan simpan kat mana? Okey? Kalau Kak Suzy dahulu kan, sebelum ni simpan duit raya anak kat mana? Dekat tabung haji. Masa tu saya tak buka di ASB lagi, saya buka tabung haji sahaja. Tabung haji. Okey, tak ada nafikan. Ya, betul. Kak Suzy buka akaun tabung haji untuk anak dan buat simpanan untuk di situ. Sekarang memang Kak Suzy dah keluarkanlah duit dari tabung haji. Yang tinggal hanya pendaftaran untuk dia pergi haji sahaja kat situ. Okey, tabung haji
Sekarang get lah. Ya, betul. Ya, akaun anak Kak Suzy dulu tabung haji. Sekarang kita buat simpanan di akaun get. Ya, betul. Tidak dinafikan. Kenapa? Ini yang Kak Suzy nak beritahu supaya tuan-puan faham. Kenapa Kak Suzy sendiri pun alihkan duit tabung haji anak Kak Suzy pergi kepada emas. Tak dinafikan dulu sebelum Kak Suzy betul-betul ni dalam umur dia 4 tahun, 5 tahun, Kak Suzy memang masih banyak lagi lah letak dekat tabung haji. Okay, untuk dia, monthly yang kita bayar dia pun memang kita letak dekat tabung haji. At the end, sampai satu tahap, Kak Suzy memang dah tak buat saving dekat tabung haji dah. Minta maaf lah cakap kalau ada orang tabung haji kat sini. Okay, sebab keuntungan emas ini lebih tinggi daripada tabung haji. Keuntungan emas. So, kalau bagi tuan-puan yang ada anak sekarang, macam mana tuan-puan nak mulakan simpanan anak ni? Okey, yang pertama, tuan-puan pastikan daftar dulu anak. Okey, dari duit raya diorang nanti Kak Suzy akan cerita proses dia. Okey, so untuk proses ni mesti kita contoh-contoh sikit Okey, ni kena bangun lah. Sekejap, saya kena tegakkan. Kalau tuan-puan tengok kan, saya kan suka menconteng-conteng ni. Okey, benda conteng duduk sebelah aja. Okey, asalnya rasa macam tak nak conteng. Tapi dia macam tak lengkap kalau saya tak conteng-conteng. Kan, tak lengkap kan. Dia jadi macam ilmu tu macam, tak habis. Okey. Okey. Duit raya anak. Tukar jadi emas. Okey, jelas. Straight to the point. Tak ada kita nak kona-kona ke apa ke kan. Jadi, straight to the point supaya Kak Suzy nak tuan-puan faham dan tuan-puan buat tindakan. Apa yang Kak Suzy ajar ni, tuan-puan kena buat tindakan supaya keuntungan tu dapat dekat tuan-puan. Sambil-sambil cerita ni, Kak Suzy akan ceritakan kenapa ni. Kenapa kena buat ni? Kenapa? Okey? Jadi, tuan-puan ikut sahaja step yang Kak Suzy bagi ni. Alright? Okey, so. Yang pertama, apa perlu tuan-puan lakukan? Daftar nama anak. Daftar nama anak. Di Public Gold. Okey. Tuan-puan kena daftar nama anak di Public Gold. Kenapa tuan-puan kena daftar nama anak? Okey, ini yang selalu orang tak tahu ataupun kadang-kadang orang terlepas pandang ataupun orang tak nak buat. Okey. Kenapa tuan-puan kena daftar nama anak ni? Okey, yang pertama, supaya anak tersebut ada akaun sendiri. Okey, dia ada akaun sendiri. So, bila dia ada akaun sendiri, maka apa-apa transaksi dia di masa akan datang atas nama dia. Sebab sekarang, tuan-puan memanglah tengok anak tuan-puan, 1 tahun je, tak payahlah dia buka akaun sendiri. Dia guna bawah kita, nama mak ke nama ayah. Okey, tuan-puan, mak ayah ni pun nak buat saving sendiri juga. Okey, untuk anak, dia kena ada saving dia sendiri. Jadi, untuk memudahkan tuan-puan manage, uruskan akaun masing-masing, akaun mak, akaun ayah, akaun anak. Okay. Lagilah pula kalau ada anak 3. Kalau tuan-puan gabung, it is very difficult. Susah sikit tuan-puan nak manage. Sebab kiraan emas dia dalam 0.4 titik perpuluhan. 0.xxxx gram. Jadi, untuk tuan-puan manage, dia agak sukar. Dan peringkat umur anak kita berbeza. Tu kena ingat. Ada mungkin abang yang sulung umur dah 10 tahun. Adik dia pula umur 7 tahun. Adik lagi yang nombor 3 umur pula 2 tahun. Mungkin abang yang sulung ni, simpanan dia dah lebih daripada umur adik dia yang umur 2 tahun tadi. Betul tak? Sebab dia dah 10 kali raya. Kan? Jadi duit dia dah banyak. 10 kali raya tu satu hal. Kalau dia menyertai mana-mana pertandingan ke ataupun ada apa-apa dia ni ada bakat ke, okey, dia mungkin dapat hadiah dalam bentuk duit. Dia ada nak buat saving sendiri. Jadi sebab itu tuan-puan better ada akaun anak masing-masing sendiri. Kalau ada 3 anak, 3 lah buka. Okey, kalau ada 5 anak, 5 lah buka. Kerana buka daftar nama ni free sahaja. Daftar free tuan-puan. Okey, ni daftar free. Daftar nama anak di Public Gold ni daftar free. Jadi, kalau dah daftar free, okey,
Jadi tak usah khawatir lah kena bayar. Okey? Bila dah daftar free, lepas tu barulah buat simpanan. Buat simpanan di account Gap Public Gold. Tulisan kecil sangat ke? Okey. Buat simpanan di account Gap Public Gold untuk anak. Okey, satu lagi saya nak beritahu kelebihan kalau kita ada nama anak-anak ni sendiri. Jangan gabung dengan nama kita. Okey, kelebihan dia adalah semua simpanan di akaun anak ni adalah hak mutlak anak. Dia takkan masuk kacau kita punya perkiraan. Kak Susi bagi contoh. Sebagai contoh, sekiranya katakanlah ibu bapa dia ada apa-apa kemalangan ataupun kematian berlaku. Contoh akaun ibu bapa tu dia akan masuk faraid. Okey, masuk faraid. Ada makcik, pakcik ke apa nanti, nenek dia apa, semua kena kira dari akaun Gap anak mak tu nanti atau ayah. Tapi dari akaun Gap anak, dia takkan masuk kiraan faraid. Jadi katakanlah anak ni masih hidup, ni contoh anak ni masih hidup, jadi mak ayah yang meninggal ni, dia akan masuk kiraan faraid. Anak mungkin dapat berapa persen sahaja, tergantunglah. Okey? Tapi kalau yang ini, saya minta daftar akaun anak sendiri, dia takkan kacau faraid. Let's see lah kalau katakanlah tuan-puan ibu bapa, memang nak letak untuk anak-anak ni setiap anak ada 50 gram. Contoh. You ada extra money, you ada dapat bonus ke atau ada dapat duit gracia mana-mana, duit yang besar, jumlah yang besar. Lepas tu nak bagi setiap anak 50 gram. Okey? So bagi anak, setiap anak 50 gram, masuk setiap akaun anak, maka itu adalah hak mutlak anak. Dia takkan masuk faraid. Jadi, takkan ada siapa boleh ganggu, boleh kacau harta tersebut. Walaupun anak tu baru berusia 2 tahun. 5 tahun, belum matang lagi. Tak ada masalah. Tapi kalau akaun parent, sekiranya apa-apa jadi, ianya akan masuk faraid. Okey? Dan kalau walaupun tuan-puan simpan dekat akaun anak-anak, tuan-puan sebagai ibu bapa masih boleh akses lagi untuk akaun anak-anak ni. Sekiranya, katakanlah tuan-puan rasa ada macam emergency, terpaksa pinjam duit anak ni sekejap. Tak ada masalah, tuan-puan boleh keluarkan emas fizikal dia, gadai, ataupun tuan-puan nak jual dulu pun boleh. Ataupun tuan-puan nak terus jual direct dari akaun Gap pun boleh. Ingat istilah tuan-puan kata nak pinjam dulu. Okeylah mak pinjam 5 gram kat sini sebab terdesak sangat. Ada benda yang kena bayar apa benda. Mungkin duit kita ni dah habis dah kan. Pinjam dulu duit anak. Tak ada masalah, dia akan nampak rekod. Dan secara tak langsung kita pun, ni ada berhutang dengan anak ni 5 gram. So nanti ada duit balik, bayar dekat anak 5 gram. Simple. Sebab itu kelebihan untuk anak kalau ada akaun sendiri sangat-sangat mudah. Okay, macam Kak Suci cakap tadi, kalau ikut peringkat umur, dia akan ada simpanan berbeza dengan adik-beradik dia. Kita sebagai parent janganlah kata, nak sama rata je semua ni. Okay? Kesianlah kat abangnya atau kakaknya yang lebih sulung. Mungkin dia periksa, dia dapat terer, sekolah bagi dia duit. Dia ni pandai melukis, suka masuk pertandingan melukis, dapat duit lagi hadiah. Kan? Jadi, dari duit hadiah tersebut buat simpanan. So, dia boleh grow kat sini. Okay? Jadi, harap tuan-puan faham. Daftar nama anak public goal. Lepas tu yang kedua, mulakan simpanan yang pertama. Okey? Iaitu di mana? Di akaun GAP, Gold Accumulate Program. Ni. Untuk anak-anak yang bawah 18 tahun, iaitu antara anak yang berumur 1 hari sehingga umur 17 tahun, mereka hanya boleh buat saving di akaun GAP sahaja. Ni. Okey? Jadi, sangat baguslah untuk anak. Lagilah pula kita buka setiap anak ada akaun masing-masing. Jadi, kita boleh nampak transaksi dia. Contoh, anak pertama. Okey? Anak 1. Kita ada anak 2. Anak 3.
Nampak tak saya tulis? Oh, dia kilat Dia bersinar sikit. Okay, ni. Saya kena duduk sini Okay, clear Kita tolak sikit. Okay, anak 1, anak 2, anak 3. Katakanlah tadi anak 1 umur 10 tahun. Anak 2 umur 8 tahun kan? Okay, anak 3 umur 2 tahun. So, lain. Kan? Okay? Tuan-puan, di hari raya pun, ni, kemungkinan besar, anak-anak kita ni pun akan terima duit raya berbeza. Tuan-puan perasan tak? Tahu tak? Okay? Kemungkinan besar, anak-anak kita ni akan terima duit raya berbeza. Okay? Duit raya yang berbeza. Kenapa? Kerana ada jenis yang tuan rumah Ada jenis tuan rumah. Dia kadang-kadang dia tengok bila anak tu besar sikit, dia bagi lebih. Anak tu kecil sikit, dia bagi kurang. Okay? Ada macam tu. Ada orang dia memang bagi sama rata je. Okay. Lepas tu kadang-kadang mungkin si abang ni, dia rajin berjalan. Ada masa dia pergi berjalan, ada masa dia tak pergi berjalan. Ataupun sekarang kan kita nampak ada yang kunjungan rumah ke rumah. Walaupun orang kata kalau dia tidak se-ekstrim, sehebat macam dulu. Dulu kalau masa zaman Kak Suzy kecil-kecil, memang kita orang ni round satu kampung lah. Satu hari raya pertama, hari raya kedua tu kan. Walaupun dapat 10 sen, 20 sen, 50 sen tu paling besar tuan-puan. Nak dapat RM1 tu payah. Okay? Sekarang insyaAllah kalau budak pergi jalan RM1, RM2, RM5 pun ada. Betul tak? Jadi inilah antara beza sebab kadang-kadang anak yang 2 tahun ni mungkin tak pergi berjalan lah ikut abang dia. Pergi rumah ke rumah. Betul tak? So dia mungkin pergi jalan round kampung. So bila pergi jalan round kampung, dia dapatlah lebih. Dia selain daripada makcik-pakcik dia bagi, mak ayah dia bagi kan. Lepas tu nanti bila kadang-kadang hari raya, ada parent-parent anak-anak pun bagi pada kawan-kawan anak-anak. Betul tak? Ada, tak mustahil Jadi, mungkin penerimaan setiap anak ini berbeza dapat duit raya dia. Jadi, let's see lah Kak Sui bagi contoh. Contohlah, anak pertama ni dapat, dia dapat banyak sikit, RM220. Contoh yang 8 tahun ni mungkin kurang sikit. Dia dapat dalam RM198 contoh. Lepas tu yang adik 2 tahun sebab dia adik kecil. Kadang-kadang orang nak bagi lagi besar. Kan? Jadi kat sini dia dapat RM245 contoh. Jadi tuan-puan nampak. Ini ibarat dapat total duit raya. Kenapa Kak Suzy kena tulis macam ni? Sebab selalu orang terlepas pandang. Kak Suzy kena tulis macam ni. Macam cikgu mengajar. Kenapa Kak Suzy kena tulis macam ni? Supaya tuan-puan dapat gambaran. Dapat gambaran macam mana situasinya ni, apa semua. Walaupun sebenarnya Kak Suzy ni anak seorang. Tapi Kak Suzy melihat dari contoh-contoh adik-beradik, contoh-contoh anak-anak buah. Dan kita boleh tahu feeling dia macam mana, apa yang berlaku, semua dia. Jadi katakanlah ini. Ini dia punya data dia. Melengkok aku menulis. Tak apa. So, katakanlah ini, duit raya anak ni, total duit raya anak, bila tengok si abang ni, anak pertama dapat 220. Yang kedua dapat 198. Yang ketiga, 245. Adakah tuan-puan, sebagai ibu bapa, yang ini tuan-puan gabung je jadi lamsam? Ada orang dia dapat lebih lagi ni. Ni Kak Suzy tunjuk macam purata lah, tengah-tengah. Kalau lebih lagi bagus. Adakah tuan-puan sebagai parent, tuan-puan kata, langsam je lah bagi semua 200. Tuan-puan buat macam tu ke kepada anak-anak? Ada parent buat macam tu Dengan erti kata dia kata, tak apalah, senang bagi kat anak-anak sama. So, duit abang ni dia akan bagi kat adik dia, yang duit adik ni dia akan bagi kat abang yang ni. Boleh ke? Apa jawapan dia? Kalau tanya Kak Suzy, jangan sesekali kita ambil hak anak-anak kita. Mungkin si abang ni sangat struggle. Pergi jalan keliling kampung. Penat dia, susah dia nak dapat extra money. Dia tahu dia akan dapat extra money. Jadi usaha dia pergi jalan lebih.
Adik dia ni jenis banyak songeh. Tak nak ikut abang. Okay? Nak duduk diam kat rumah main game je. Jadi, jangan bagi duit abang kepada adik. Okay? Ni kita nak didik anak kita dari segi kesungguhan masing-masing. Siapa ada usaha lebih, dia dapat lebih. Siapa yang malas nak duduk rumah, main game, main handphone, kau tak dapatlah duit lebih. Okay, nampak? Kalaulah Kak Suzy ni ada anak ramai macam ni, apa yang dapat macam ni, Kak Suzy akan bagi mengikut apa yang mereka dapat. Okay? Kita tak boleh nak sama ratakan. Sebab bagi Kak Suzy, ini adalah kita kena respect each other punya usaha. Yalah, anak 2 tahun ni mungkin tak ada usaha lagi lah. Tapi mungkin dia dapat lebih ni sebab ada mungkin jumpa kawan-kawan mak ayah dia. Masa bersalin hari tu, kawan-kawan mungkin tak sempat nak bagi hadiah ke apa kan. Jadi mungkin dia bagi lebih duit raya. Tu contoh. Okay. So, ini situasi katakanlah. So, maka ini, selalu orang tanya, Kak Suzy, kalau duit raya anak-anak ni, semuanya kita kena simpan ke? Atau boleh ambil sikit untuk anak-anak. Sebab kadang-kadang anak ni bila dia pergi cari duit raya, okay, dia orang ni rasa macam, oh aku nak buy something. Aku nak beli sesuatu. Mami nak katalah dia ada game dia. Ingat lagi satu zaman dulu, zaman yoyo kan. Yoyo benda dah. Beyblade ke apa benda tu kan. Jadi that time memang anak-anak ni macam, oh dapat duit raya dia memang nak beli that thing. Okay. Kalau tanya Kak Suzy, kita boleh ambil sikit lah daripada duit raya anak ni. Okay, step pertama kita ambil sedikit, sama ada 10% ke 20% sahaja. Jangan semua. Jangan kata, oh 220, nak ambil 220, kau pergilah Joli. Jangan. At least bagi 10% ke 20% sahaja. So kalau katakanlah yang ini, kita bagi dia 10%, bermakna dalam RM22, dia boleh belanja. Sebab bila anak yang 10 tahun ni, dia dah tahu nilai duit. Dia dah tahu duit tu dia ada benda nak beli, nak belanja ke. Atau panggil reward diri. Boleh. At least 10% lah. Tak payah ajar nak besar-besar. Kalau tuan-puan rasa nak bagi dia lebih, tuan-puan mungkin tambah sikit. Okay? Tuan-puan top up sikit. Jadi ini adalah antara contoh untuk tuan-puan reward anak lah. Sebab macam saya kata tadi, dia pergi jalan raya, dia usaha ni, dia penat lah, struggle sebab macam saya kata, ada certain anak, dia punya mission, dia nak dapatkan apa yang dia nak. Okay? Jadi sebab itu dia usaha. Alright. So, boleh bagi sikit. Tak ada masalah. Bagi sikit untuk belanja. Tak ada masalah, boleh. Tapi sikit sahaja. Bukan semua. So, kalau katakanlah ini kan RM22 daripada RM220. Maka ada baki lagi berapa? 198. Elok pula contoh dia. Kan? Okey, RM198. Tinggal baki. Untuk anak yang pertama. So, apa perlu buat? Ni. Terus masuk dekat account gap. Jadi emas. RM198 terus masuk account gap. Jadi emas. Tak ada kompromi lagi. Pejam mata, masukkan sahaja. Kalau tuan-puan sebagai ibu bapa rasa macam okeylah, mami top up lah RM2. Cukupkan RM200. Boleh. Okay? Kita sebagai parent, kita ini up to kita lah nak buat top up, nak bantu dia. Sikit je, tambah RM2 je. Tapi untuk anak macam ni, nak disiplinkan dia, you kena straight. Okay? Nanti akan datang, tahun akan datang, dia tahu cara guna duit. Okay? Jadi yang ini terus tukar jadi simpanan di akaun emas gap. Jadi emas. Jadi gram emas. Okay? Dia akan jadi gram emas. Jadi gram emas. Kena buat ni. Kurang lebih katakanlah ni RM200 dengan harga sekarang RM467. Kalau dengan RM467 kurang lebih kita dah dapat. Saya ambil dalam 200 0.4282 gram. Nampak? Dapat dalam 0.4 gram.
Okey, setahun simpan 0.4 gram untuk raya. 10 tahun dalam hidup dia, katakanlah every time raya lebih kurang macam tu, kurang lebih dia dah ada, kalau 10 tahun, itu kalau setiap kali raya lah, dapat dalam 4 gram. Monthly yang dia buat saving ni, belum masuk lagi. Mungkin parent ada buat saving untuk dia. Mungkin ada buat saving RM100 ke. Kan? Macam tu kan? Jadi, lebih kurang macam tu. Okay, so, sekarang faham macam mana untuk gunakan duit anak ni, duit raya anak ni, tukar jadi emas. Ni, ingat. Sampul-sampul raya, duit raya yang anak-anak terima, tukar jadi emas. Kita punya mentality, set dalam kepala, tukar jadi emas, tukar jadi emas, tukar jadi emas. Tuan-puan jangan risau. Kalau kita tukar jadi emas ni, dalam gram emas, okay, tuan-puan boleh keluarkan apa-apa emas fizikal yang tuan-puan nak. Nak 1 gram boleh, nak 2 gram boleh. Ambillah 2 keping. Nak 1 dinar boleh. Nak 5 gram, 10 gram pun boleh. Tak ada masalah. Kan? Jadi, tuan-puan, bila dah buat simpanan macam ni, tuan-puan akan nampak gram ni akan grow setiap bulan. 0.4282 Yang ni dia akan dapat 0.4282 gram. Okay? Gram emas ni dia akan grow. Terus memberi keuntungan di masa depan. Hari ni kita beli baru dalam RM200 dapat 0.4. Okay? Mungkin dengan nilai 0.4282 gram ni akan datang. Okay? Dia akan bernilai lebih dari RM200. Lagi lama simpan, lagi untung. Okay? Jadi ini adalah antara step dia. Mulakan simpanan yang pertama. Okay? Dah faham yang ni? Alright. Kalau dah faham yang ni, okay, Kak Sui kena padam. Lebih untung. Okay. Lebih untung dengan simpanan emas. Ya. Untuk anak-anak, ianya sangat menguntungkan yang mana anak-anak ni di masa depan dia, baru dia akan nikmati keuntungan ni. Siapa simpan sini duit anak-anak, tahun ni simpan, tahun depan nak ambil? Anak-anak kot, kalau boleh elakkan kita ambil harta anak-anak kita. Walaupun kita kata, alah tu kan anak jaga aku boleh ambil. Sebenarnya, jangan sesekali kita ambil hak anak kita. Walaupun dia anak kita, itu adalah hak dia. Okay? Walaupun dia anak kita, itu adalah hak dia. Okay, so. Ini Kak Sui nak tunjuk. Kenapa untung? Okay? Macam biasa, Kak Suzy nak tunjuk, tuan-puan refer tu, kalau siapa-siapa ada laptop ke, notebook ke, pergi masuk website goldprice.org. Okay? Masuk website ni. Okay, nah, tuan-puan tengok. Simpanan setahun keuntungan 30.84%. Simpanan 5 tahun keuntungan 90.2%. Simpanan 20 tahun 731%. Okay? 1 tahun 30.84%. 5 tahun 90.2%. 20 tahun 731.55%. Kat sini yang Kak Sui nak tunjuk ni. Okay? Okay. Ni. Yang ni yang Kak Sui nak tunjuk. Kenapa untung? Lebih untung ni. Okay? Ni. Ni jadual ni.
Pergi tengok dekat goldprice.org. Ni. Tuan-puan akan nampak summary dia. Yang ni Kak Suzy ambil tiga data ni sahaja. Okay. 1 tahun keuntungan 30%, 5 tahun keuntungan 90%, 20 tahun keuntungan 731%. Tadi anak-anak kita umur berapa tadi? Ada seorang 10 tahun kan? Ada seorang 8 tahun. Dan ada seorang lagi 2 tahun. Kan? Ni anak tadi. Contoh tadi Jadi tuan-puan, adakah anak-anak ini kemungkinan hidup lagi 20 tahun akan datang? InsyaAllah dia akan hidup. Okay? Jadi, ini yang tuan-puan simpan. Nampak? Keuntungan ni 20 tahun akan datang pada anak contoh, anak yang bongsu tadi 2 tahun sekarang. 20 tahun akan datang, umur dia 22 tahun. Okay? 22 tahun. Katakanlah umur dia 18 tahun. Dia nak pakai duit, nak pergi belajar. Tuan-puan dah buat saving dia dari awal ni, sikit. Saving dari hari ini, raya kali ini. Duit dia 20 tahun akan datang berganda sebanyak 7 kali ganda. Mana 700%. Kalau harga emas hari ini 467 kan hari ni. Kalau 20 tahun akan datang, harga dia berapa? Naik 7 kali ganda. Okay? Mari kita kira. 467 kali 7 kali ganda. RM3,269 1 gram pada masa itu. Katakanlah kita ambil RM3,000 je. Pada tahun 20, sekarang 2025. 2045. Ni harga dia. Ya ke Kak Suzy? Betul ke naik RM3,000? 20 tahun, tak mustahil. Okay? Kita sekarang pun dah hampir RM500. Ini tahun 2025. Ini kita cerita tahun 2045. 20 tahun akan datang. Naik. Kalau mengikut data analisis sekarang, naik 700%, this is the price. Lebih kurang RM3,000 segram. Tuan-puan bayangkanlah, kalau yang ini tadi anak ni kan. Tuan-puan ada simpanan anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Okay? Total, katakanlah simpanan dia. Okay, simpanan anak pertama tadi. Dia ada total selama dia, mungkin dia start sekarang 10 tahun. Sampai nanti umur dia 18 tahun ataupun tuan-puan lama simpan. 10 tahun akan datang. Okay? Katakanlah total emas dia ada, let's see lah, saya kata 40 gram. 40 gram je. Jadi berapa nilai dia kalau 20 tahun akan datang? 4 kali 3, 120. 1, 2, 3, 4. RM120,000. Kalau simpanan dia 20 tahun akan datang. Ini kalau 40 gram je. Tapi kita kena ingat, kita nampak sekarang, wow, besarnya RM120,000. Tapi kita kena ingat, pada tahun 2045, kita tak tahu ayam seekor berapa ringgit. Beras sekilo berapa ringgit. Minyak 1 kampit ataupun minyak sekilo ataupun minyak 5 kilo tu berapa ringgit. Okay? Kos sara hidup pada ketika itu mungkin lebih tinggi. Tetapi at least bila tuan-puan simpan dengan emas, tuan-puan akan dapat ni. Kurang lebih simpanan dia RM120,000. Kalau ada 40 gram. Kalau ada lebih lagi,
lebih lagi lah. Untung lagi. Untung lagi besar. Sebab itu tuan-puan, takkanlah 20 tahun nak simpan 40 gram je. 20 tahun anak nak simpan 40 gram je ke? So tuan-puan plan. Okay, you plan. You plan yourself, you plan anak-anak. Katakanlah macam sekarang tuan-puan kata, okay Kak Suzy saya letak RM100 untuk anak-anak tiap-tiap bulan. Okay, dari gaji saya, suami anak pertama, saya anak kedua, suami anak ketiga. Orang macam tu buat kongsi-kongsi. Okay, maksudnya RM100, RM100, RM100 sebulan. RM100 sebulan kurang lebih, kalau RM100, kurang lebih tuan-puan dah boleh dapat 0.2 gram, XXX gram Okay. Kali 12, ini Kak Suzy buat kiraan kasar ni paling basic sekarang Katakanlah kita ambil je 0.2 gram kali 12 bulan. Kurang lebih setahun dia akan ada 2.4 gram. Okay, ini dalam masa 1 tahun. Katakanlah anggaran ni lebih kurang sama. Jadi, kalau dia ambil 10 tahun, dia akan ada 24 gram. Kan? 20 tahun, kurang lebih dia akan ada 48 gram. Nampak? Lebih kurang Kak Suzy buat kiraan sini. Ini kalau tuan-puan simpan paling kecil lah RM100 sebulan. Ni tak termasuk lagi yang duit raya dia dapat lebih, duit gracia dia, duit hadiah dia kalau dia periksa bagus ke apa, sekolah bagi duit. Okay? Kadang-kadang dia ada buat aktiviti larian ke, pertandingan ke, apa ke, dapat duit lagi. Asal anak dapat duit, tukar jadi emas. Buat simpanan. Okay? Asal anak dapat duit, hadiah duit ke apa, tukar jadi simpanan. Target dia besar-besar supaya di masa akan datang, dia akan untung kat sini. Kenaikan. Kalau kat sini Kak Suzy cerita, 1 tahun nampak kenaikan 30.8%. 30.84%. Tinggi tak tinggi setahun? Kalau kita simpan duit kat bank, berapa je? 5%, 6%. Beza tak? Purata 20 tahun, 731. 731 bahagi 20. Nampak? 36% lagi tinggi purata. 90% 5 tahun. Okay, ni okey. Lebih kurang 18%. Okay. Kalau tanya Kak Suzy pun, sebenarnya kalau kiraan saya selalu purata untuk kenaikan harga emas ni, selalunya Kak Suzy ambil dalam 10%. Ini insya-Allah confirm. Okay. 10%. Okay. Sebab tu kalau macam ni 5 tahun, kita nampak kenaikan dia 18%. Ya. Sebab harga 5 tahun yang dahulu, dia masih belum tak berapa tinggi sangat. Tapi dalam tempoh 20 tahun, simpan lagi lama, keuntungan lagi tinggi iaitu 36%. Okey, dekat sini dia punya ni, ini adalah 36% setahun. Yang ini 18% setahun. Okey, purata dia. Untung tak? Untung lah. Mestilah untung. Sangat untung. Lebih untung. Berbanding tuan-puan simpan duit dekat bank. Sama ada tabung haji ke, ASB ke. Tak maaf lah ni kalau ada ejen ASB tengok video saya ni ke apa kan. Okay. Kita cakap berdasarkan fakta. Okay. Kak Suzy bukan orang kata pompang ke, propa ke apa ke. Tak. Kita cakap berdasarkan fakta dan ini adalah antara analisis yang telah dibuat serta pengalaman Kak Suzy sendiri. Bayangkanlah tuan-puan, Kak Suzy dah simpan emas anak Kak Suzy dari tahun 2009. Ya, ketika mula-mula Kak Suzy menyimpan dahulu, kenal Public Gold 2009, Kak Suzy bukan menyimpan untuk Kak Suzy je. Masa ni anak Kak Suzy baru umur 1 tahun. Nah, di tengah kata mewah dapat duit raya. Okay? Duit raya kadang-kadang satu kali dapat. Sebab di tengah kecil kan. Kak Suzy pula anak seorang. Okay? Kawan-kawan ramai. Dia boleh dapat up to 500. Okay? Alhamdulillah rezeki dia. Jadi apa kita buat duit 500 tu? Dulu memang betul. Simpan dekat tabung haji. Tapi lepas tu kita tukarlah emas. Bayangkanlah harga masa ni dalam RM160, 170 sahaja.
segram. Kalau RM500, berapa dah gram dia dapat? Okey. Jadi, inilah antara kelebihan dia. Jadi, tuan-puan, kalau tuan-puan faham ni, tuan-puan akan buka mata dan tak belanja duit tu. Tuan-puan kena ingat, kalau kita belanja, memang duit tu habis. Cuba kita belik balik, tengok anak kita tu. Umur ni dah 10 tahun. Tengok berapa saving dia ada. Mana pergi duit raya dia yang tahun-tahun terdahulu. 10 tahun umur dia, katakanlah tahun ni belum masuk umur, at least 9 kali raya. Mana pergi duit raya dia 9 kali raya tu? Alah, Kak Suzy, saya beli belanja. Hari tu dia nak mainan dia, saya beli. Hari tu dia ajak tengok wayang, saya beli. Hari tu dia ajak beli gadget-gadget, saya beli. Sebab tu saya kata tadi, nak beli boleh. Tapi jangan kita ajak anak kita beli habis duit raya dia. Jangan. Gunakan saja dalam 10%, 20% saja. Kalau dia berumur setahun, 2 tahun, 3 tahun, tak pandai apa benda sangat lagi. Kecuali tuan-puan yang mengasut. Kita hasut anak kita sendiri. Okay? Ya, ada parent dia yang lebih-lebih. Okay? Beli kereta, remote control. Beli gadget tu, beli gadget ni, beli game tu, beli game ni. At the end, benda tu jadi apa? Sampah. Berguna tak? Tak berguna. Jadi sampah. Kalau anak-anak kita merengek nak beli mainan sangat, kita tunjuk dia berapa banyak mainan dari dia. Kan? Jadi, kita kontrol perbelanjaan dia. Bukan anak. Jangan ikut sangat semua cakap anak. So, kita merancang untuk masa depan dia. Bayangkanlah ni tuan-puan, after 20 tahun, dia dah ada duit untuk education dia. Secara tak langsung saving ni boleh up to untuk education dia. Tuan-puan nak hantar dia mana? Belajar, universiti. Ambil degree, ambil master. Akan datang lagi kos ratus-ratus ribu tuan-puan. Sebab tu saya kata 40 gram ni tak banyak pun. 120 ribu. Tak banyak. 40 gram ni belum banyak Kalau boleh simpan anak up to kurang lebih 100 gram untuk dia. Okay? But it's okay. At least kalau ini kemampuan kita, kan saya buat congak tadi. Katakanlah dia mampu, parent RM100 sebulan. Jadi 12 bulan dapat 2.4. Okay, untuk 20 tahun dapatlah anggaran dalam 48 gram. Lebih kurang. Okay, ini kalau tengoklah harga emas sebenarnya mungkin tak dapat 48 ni. Ini saya kira congak dari harga asal je. 0.2. Sebab lagi mana harga lagi tinggi dah tak dapat 0.2 gram. Tapi mungkin kita kira pemerataan lah yang belakang-belakang tu kan. Tapi it's okay. Lebih kurang dalam 40 gram dalam tangan insyaAllah. So, adakah ini cukup untuk masa dia akan datang? Kalau kita rasa tak cukup, tambahlah lagi. Kena buat simpanan ni. Kena daftar. Okay, macam mana nak daftar? Kita pun boleh tengok dekat profil Kak Suzy ni. Okay, sini. Dekat profil Kak Suzy. Okay, kita tengok ni. Senang sangat daftar. Daftar ni percuma je. Okay, klik profil Kak Suzy. Okay, klik profil. Klik gambar. Kak Suzy tengok live sebab ada nak tengok ni. Okay, tengok sini. Ada tab link sini. Klik sahaja tab link ni. Okay. Klik tab link ni. Dia keluar video pula. Okay, nampak? Dia akan keluar bawah ni. Tab link. Okay. Keluar skrin ni nampak. Daftar akaun dewasa. Daftar akaun kanak-kanak. Klik sahaja daftar akaun kanak-kanak. Okay. Kalau dikata keluar open ni, klik sahaja open. Tak ada masalah. Secure link. Okay. Yang ini dia hanya minta destination. Continue to destination sahaja. Okay. Sebab Kak Suzy menggunakan bit.ly. It's okay. Nampak? Dia dah dapat ni. So, bila dah dapat ni, tuan-puan masukkan dia punya nama, nombor IC atau nombor pendaftaran dia. Kalau orang overseas pun boleh masuk. Lepas tu email dia. Okay. Lepas tu nombor phone. Boleh masuk nombor phone sama. Nombor phone parent. Lepas tu kat sini kena letak nama parent ID dan juga parent name. Salah seorang kena isi. Sebab itu kita panggil sebagai penjaga untuk akaun dia. Yelah, anak tak reti nak buat transfer duit sendiri kan. Nanti nak buat transaksi sendiri. Jadi dia kena ada penjaga. Okay. Tak kisah parent, ayah ke mak ke. So decide lah yang mana. Jangan berebut. Jangan tarik rambut pula. Okay. Sebab tu kalau ada 4 orang anak, buatlah 2-2. Kalau ada 3 orang anak, buatlah seorang 2, seorang 1. Kadang-kadang ada juga parent. Semua biar mak dia lah handle senang. Bapak bagi duit je. Kan? Tak kisah. Jadi itu adalah cara untuk daftar dia. Senang sangat tuan-puan. Pendaftaran adalah percuma.
So, Tuan Puan lepas dah daftar, mulakan simpanan anak. So, macam ini nak raya. Nak raya, nak raya, nak raya. Okey. Jadi, buat simpanan. InsyaAllah akan datang simpanan anak Tuan Puan ni, okey, akan lebih untung. Okey. Yang ini katakanlah Kak Suzy buat kiraan congak Kiraan congak. Okey, nampak tak? Nampak tak kat bawah ni? Kalau saya contoh sini, okey nampak Okey, sekejap saya buat kiraan congak. Katakanlah Tuan Puan simpan. Kalau RM 100 sebulan kali 12 bulan. Yang ni kita buat compare dengan emas dengan duit Jadi dapat berapa? 1,200 sahaja. Betul tak? Setahun. So kalau kali 20 tahun. Sebab yang ni pun saya kali 20 tahun kan? Okey, sekejap kita kali 10 tahun dahulu. Katakanlah dia tak ada apa dulu, kita hold dulu Jadi 1,200 kali 10 tahun. You akan dapat berapa? 12,000. Nampak? Okey, kalau kali 20 tahun akan jadi 24,000. Kan? Nampak? 24,000. Katakanlah 5% setahun. Okey, tak apalah saya letak 6%. 6% setahun kali 20. Jadi ada sini dalam 6 kali 2, 18. Keuntungan dalam selama 20 tahun adalah 180%. So katakanlah nilai 24 ni. Okey, 24,000. Katakanlah saya kata nilai dia naik dalam ni kan. 180% dia punya keuntungan. Okey. Kalau saya ambil dari sini pun dia tak mengatasi emas lagi Setahun, okey, kenaikan dalam 180%. Sebab emas tadi dia akan naik dalam 731%. Okey, jadi kurang lebih 5% setahun dalam 1200 times 105. Jadi 1260. Di dalam 1260. Setiap tahun dia hanya tambah satunya 1260 kali 20. Baru dalam 25,200. Ini kiraan anggaran kasar Kak Suzy lah. Okey, mungkin lebih lagi sikit. Katakanlah kalau 30,000 pun Kak Suzy ambil lebih. Nampak tak? 30,000 Okey. 30,000. Ini sama juga buat saving RM100 sebulan. You simpan duit. So, 20 tahun insyaAllah duit ada dalam 30,000. Ini kiraan kasar lah. Tapi kalau emas, you dapat emas lebih kurang 40 gram, you ada duit dalam 120,000. Nak duit 120,000 ke nak duit 30,000? Ni simpanan sama ni, RM100 je sebulan. Pilih. Ni kenaikan dividen emas, dividen duit dalam 6%. 20 tahun insyaAllah duit akan dalam simpanan ada 30,000. Simpan RM100. Tapi kalau simpan emas, anggaran nilai emas tu jadi 120,000. Pilihan di tangan Tuan Puan. Kak Suzy dah cerita. Dah tunjuk dah bukti. Okey? Faham? Okey, jom kita duduk pula. Aduh, penat. Sekejap, kita turunkan. Fleksibel betul saya punya ni. Okey, jadi Tuan Puan, sebab itu jangan takut nak tukar duit jadi emas. Jangan takut. Macam ni Kak Suzy tunjuk. Okey. Di Public Gold, semua emas yang kita beli akan jadi emas fizikal. Ni, ni contoh. Ketupat raya. Tahun ini punya design gambar ketupat. Selalu tahun-tahun sebelum ni design macam ni je. Empat segi ni je. Okey, kali ni dia jadi gambar ketupat. Okey, nampak? Okey? Ni design biasa yang atas. Sebab gambar empat segi je ni emas. Tahun ni jadi ketupat. Harga beza ke? Tak, harga sama je.
Tapi tuan-puan bayangkanlah ini walaupun berharga dalam 467 tambah 15. Sekejap kasih kira dalam plus minus dekat 500 lah. Okay, dalam RM482. Tuan-puan dah boleh dapat 1 gram ni. Tuan-puan simpan 20 tahun insya-Allah boleh ada lagi. Kak Suzy emas raya anak Kak Suzy dari umur dia setahun tu ada lagi sampai hari ni. Dulu beli RM170 je. Sekarang nilai dia dah 467. Jadi tak salah kalau tuan-puan tukar duit raya anak jadi emas. Kalau tuan-puan rasa nak bagi anak, tadi kan Kak Suci cerita tadi kan semua akan dapat sampul-sampul raya ni kan. So why not dalam sampul raya ni tuan-puan letak ni. Beli emas untuk anak satu. Nah. Tak dalam ni. Ni. Ni sampul raya. Oh, ada duit lagi. Sampul raya. Okay. Ni. Duit raya emas dalam bentuk emas. Terus letak. Sak. Kelip. Nah. Nah anakku duit raya. Nak anakku duit raya kamu kali ni. Tiba-tiba. Nah. Nampak? Jadi. Okay. Bukan saya nak promote bank ni. Tak kisahlah. Saya random je ambil envelope ni. Kita bagi anak kita duit raya. Berbentuk emas. So anak kita pun nanti. Okay. Ada duit raya emas. Kalau tanya Kak Suzy. Memang. Ini adalah antara duit raya anak Kak Suzy. Alhamdulillah rezeki dia setiap tahun dapat 1 gram. Nanti orang bising pula Kak Suzy. Bolehlah kau anak seorang. Bagi anak 1 gram. Apa semua bla bla bla. Bla bla apa semua belakang. Okay tuan-puan. Rezeki anak tu. Okay. Siapa yang tentukan? Kan Kak Suzy selalu cakap. Kak Suzy nak anak ramai. Nak. Serius. Saya nak anak ramai. Kurang lebih 4 orang saya nak. Tapi Allah bagi rezeki saya. Anak keluar seorang je. Saya nak anak ramai. Betul. Tak nafikan. Saya pun dah bincang dengan suami. And I'm willing to pregnant every year. Tapi seorang je keluar. Sampai dah besar. 17 tahun dah. It's okay. Tapi adakah saya pun terus dengan anak seorang meratap macam tu. Saya tak ada buat apa-apa untuk menambah baik kehidupan saya dengan suami. Tuan-puan kena ingat Kak Suzy dulu kerja pun gaji sebulan 1,300 je sebulan. Suami 1,500. Okay. Kita orang pun bermula dari gaji yang kecil, gaji yang rendah. Sama macam orang-orang di luar sana. Kerana kami ni bukanlah anak datuk ke. Kami cucu datuk je. Okay? Kami ni tak adalah kabel-kabel orang yang kena kenamaan ke apa. Tak ada. Kami dalam golongan keluarga biasa. Keluarga rakyat marhain biasa. Okay? Ayah Kak Suzy driver lori. Mak Kak Suzy tukang jahit. Suami pula maknya suri rumah. Ayahnya pencen KTM. Itu pun bahagian pekerja yang bawahan. Bukan pegawai besar pun apa. Tidak. Jadi, kami membina kehidupan kami, grow, ubah hidup kami dengan apa ilmu yang kita ada. Sebab tu pentingnya tuan-puan belajar ilmu keuangan. Bila tuan-puan belajar ilmu keuangan, tuan-puan akan nampak mana yang terbaik untuk buat tindakan. Mana yang terbaik untuk follow. Mana yang tak baik, jangan follow, jangan ikut. Okay? Itulah salah satu caranya untuk kita mengubah kehidupan kita, mengubah nasib kita. Sebab kalau kita dah tahu, keluarga kita ni bukan orang-orang yang berpangkat, orang-orang dari keturunan kaya raya. Jadi, kita yang ubah sendiri. Selalu kadang-kadang adalah orang popek-popek, cakap belakang, apa benda semua. Pedulikan orang cakap belakang. Sebab apa yang kita buat akan ada benda yang tidak sedap mata memandang bagi pihak orang lain. Maksudnya kat sini, kita tidak boleh memenuhi semua kehendak orang lain. So, tuan-puan tak payah sibuk nak fikir kehendak orang ataupun sedap mata memandang orang lain. No. Yang penting kita fikir yang diri kita, kehidupan kita, rancang. Kalau dengan suami, dengan pasangan kan, rancang dengan pasangan kita. Kerana pasangan kita tu lebih memahami kita dan mereka siap sedia untuk bersama-sama kita di kala susah ataupun senang. Jadi kita rancang dua-dua. Kita plan apa yang kita nak. 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. Kehidupan kita yang macam mana yang kita nak.
You all plan untuk bersara dengan bergaya. Plan dari sekarang. Walaupun sekarang baru umur 30 tahun. Ataupun baru berumur 24 tahun. Kak Suzy, saya baru grad lah. Nak kena rancang dah ke bersara? Ya. Umur 24 tahun nak bersara umur 50 tahun. Kurang lebih 26 tahun je lagi kerja. Jangan rasa 26 tu lama. Tak, sekejap je tuan-puan. Ataupun memang tuan-puan plan nak bersara 50 ke? Tak nak ke plan bersara umur 40? Macam Kak Suzy. Bersara umur 40, relax duduk rumah ini ha. Okey? Saya malah kemas rumah ke benda ke, saya upah je orang. Saya tak kemas bawan saya okey lah. Lak-lak, tak apa, kipas ke benda ke. Saya malas nak manjat tu. Saya upah je lah orang. Kadang rezeki kita boleh berkongsi rezeki dengan orang lain. Okey? So, apa salahnya? Kita ada duit. Kan? Tuan-puan nak claim saya malas. Tu pulang. Saya tak. Orang kata, tak kecewa dengan kata-kata orang macam tu lah lebih kurang. Bagi saya, I don't care apa people nak cakap. Ingat kita nak membina kegembiraan, kejayaan hidup kita. Kita kena fokus pandang depan. Jangan duk fikir, pandang ke belakang, mendengar apa yang orang kata di belakang. Apa semua ni. Kalau you asyik dengar je orang kata belakang, you all tak akan maju. Okay, you all tak akan maju. Jadi tuan-puan, do the best for your life. Okay, kita yang rancang hidup kita. Jadi tuan-puan, sebagai ibu bapa, tuan-puan boleh merancang juga kehidupan anak tuan-puan. Anak-anak tuan-puan. Jangan sebab kata kau boleh lah anak seorang, kau boleh lah anak sibuk, kau boleh. Diri tuan-puan pun boleh walaupun anak 5. Okey? Ni saya tak cerita lagi kadang-kadang pasal kesihatan diri, pasal kadang-kadang ada orang cakap contoh macam Kak Suzy, minta maaf bukan nak body shaming, tidak macam Kak Suzy kan anak seorang. Okey, kalau tengok badan Kak Suzy memang nampak slim je kan. Okey, sebab saya memang jaga pemakanan saya memang jaga kecantikan diri saya memang jaga badan saya. Kalau badan naik je, saya akan kontrol makan. Saya akan buatlah apa saja exercise ke benda ke, pastikan badan saya back to yang ideal. Tapi ada orang dikata macam mana aku ni nak jaga badan? Okey, asyik beranak je tu satu. Lepas tu lepas tu tengok lama tak beranak pun badan gitu juga. Tengok cara makan, Masya Allah. Makan selagi boleh. Selagi sedap, telan. Nampak tak perbezaan dia? Jadi, kalau kita tak jaga badan, tak jaga makan, macam mana tuan-puan nak jaga badan tuan-puan? Ini contoh saya bagi So, kadang-kadang kita pun, orang yang jaga badan ni, dia selalu ada tak dengar istilah orang cakap, beauty is pain. Kak Suzy tak adalah sampai pain. Pain yang struggle, taklah. Pain dia dari segi macam ni. Kadang-kadang makanan tu sedap. Okay? Tapi macam, mulut kita nak lagi ni. Perut kita ni nak lagi ni. Tapi disebabkan kita fikir, tak boleh. Nanti kalau makan banyak sangat, perut akan jadi buncit. Kan? Lepas tu nanti senang lemak naik. Kita pun, nanti tak nak lah aku nampak gemuk. Nampak? Pain dia kat situ. Kita terpaksa kawal, kontrol nafsu makan kita. Kita dah tak boleh continue. Cukup banyak tu sahaja. So, itu maksud dia. Contoh. Okay? Minta maaf kalau bagi yang sana yang dengar, dia rasa. Tapi itu adalah antara contoh yang Kak Suzy bagi. Cik Fikri, hai. Nak ambil dah Cik Fikri. Pukul 4 dah. Okay? Terima kasih sertai. Okay, so hari ni, perkongsian Kak Suzy tentang duit raya anak. Ingat, minggu depan kita nak raya. Pastikan tukar duit anak-anak kita jadi emas. Siapa yang nak Kak Suzy bantu, message Kak Suzy. Kat sini ada nombor kontak Kak Suzy. Tengok, klik sahaja profil Kak Suzy. Kak Suzy siap sedia bantu. Kalau nak dengar lagi perkongsian Kak Suzy, mana-mana perkongsian berkenaan dengan tips-tips emas ni apa semua, okay, boleh tengok dekat YouTube channel Kak Suzy, iaitu Suzy Isa Channel. Okay, Suzy Isa Channel, tuan-puan boleh tengok di mana banyak perkongsian Kak Suzy kat situ. Alright, dan tuan-puan boleh dengar banyak lagi celoteh, banyak lagi ilmu yang mana mungkin hari ni Kak Suzy tak kupas tentang ilmu tu. Macam hari tu, baru-baru ni Kak Suzy buat tentang pemerataan harga. Okay, yang tu video tu tak upload lagi. Tengoklah hari ni atau esok Kak Suzy akan upload.
Lepas tu video yang sebelum ni konsep apa simpanan emas, berapa karat yang bagus, atau ada lagi yang lain-lain. Banyak lah. Okay. Kalau tuan-puan tengok Suzy Isa Channel, tuan-puan akan dapati banyak sangat perkongsian Kak Suzy yang mana bagus untuk tuan-puan. Sambil-sambil dengar sekarang bulan puasa ni kan, balik jam ke apa kan, dengar video perkongsian Kak Suzy, insyaAllah tuan-puan akan dapat ilmu yang bermanfaat. Okay? Alright, itu saja. Sampai di sini saja perkongsian Kak Suzy. Kita jumpa lagi minggu depan. Rugi tak menyimpan dari dulu sebab ada ilmu. Sekarang baru ada ilmu sikit-sikit puan. Syah Super Girl. So cute. Wah, sangat cute ni. Nama pun dah cute. Rugi dulu tak menyimpan. Tak apa. Yang dulu usah dikenang. Sebab kita tak boleh patah balik masa kita yang dulu. Saya pun kalau teringat yang dulu, walaupun saya dah mula 2009, kalau saya tahu dari awal, saya akan mula dari tahun 2000. 2000 tu harga emas tak sampai pun RM100 segram. Baru dalam RM60, RM50 segram. Tapi, saya pun tak boleh patah masa dulu. Sebab kenapa 2000? 2000 tu saya start bekerja. Kalau tanya saya start bekerja tu, saya buat apa? Gaji pertama saya ingat lagi, saya beli kasut Alain Delon. Ingat lagi. Itu gaji pertama saya. Kenapa saya beli kasut? Yelah kita kan baru kerja. Rasa kerja pejabat. Nak bergaya. Beli kasut Alain Delon. Kasut tinggi sikit. Itu antara benda lah yang saya ingat. Selain daripada yang second thing. Itu pun kekal sampai sekarang lah ada. Saya settlekan bayaran license saya. Masa tu saya dah ambil license. Saya bayar sikit-sikit masa praktikal saya dah bayar sikit-sikit. Saya pun tak tahulah datang dari mana duit. Padahal praktikal RM100 je saya punya ni kan. Tapi masa tu ingat lagi bayar RM20, RM30 tempat bayar pusat memandu dahulu. So saya bayar bila saya dapat gaji yang pertama, antara benda yang saya settlekan adalah license kereta saya. Saya dah lulus dah, tapi saya tak boleh ambil license saya lagi sebab bayaran saya masih tertangguh. Jadi antara benda yang pertama yang saya settlekan, saya settle license saya. Jadi saya dah dapat license saya sepenuhnya lah. Tak adalah tempat pusat memandu tu tahan license saya. Walaupun kita dah belajar, dah lulus ni. Tapi tak boleh ambil license sebab tak lepas bayar, tak habis bayar hutang. Setahun Syah tinggal kan puan? Ya. Tahun 2003 saya register, saya baru simpan 18/9/2004. Syah tak ada ilmu puan. Okay, tak apa. Lepas ni dah ada ilmu, walaupun sekarang harga agak tinggi RM467. Akan datang dia naik lagi. Kita punya target prediction untuk dari pakar-pakar kewangan pun dia adalah cakap berkias-kias emas ni boleh naik harga RM500. Jadi tuan-puan bayangkanlah sekarang harga RM467. Tuan-puan ada duit berapa-berapa beli je. Kalau rasa nak tukar dari duit ASB tabung haji kepada emas, tukar aje. Kalau tuan-puan ni baru pencen nak tukar duit dari KWSP pun sama. Kan kita boleh ambil akaun 3 kan? Ambil saja, tukar aje. Okey? Tuan-puan, kita tak tahu apa akan jadi tahun depan akan datang. Okey? Dan kenaikan harga emas kalau mengikut prediction saya tadi, macam saya cakap, 2045 tak mustahil harga emas ni boleh naik RM3,000 1 gram. Itu 20 tahun akan datang. Baru 1 gram lebih simpanan puan. Tak apa. Yang penting konsisten menyimpan. Ya, betul. Ni nak raya. Minggu ni minggu gaji. Kan? Ni 23, 24. Lagilah banyak company dah bayar gaji ni. Lagilah nak raya. Kalau nak raya pun ada certain company dia bayar gaji awal. Sebab dia tak nak lah last minute. Ada company mungkin bayar sepatutnya gaji 30 hari bulan. Mungkin tarikh 27, 26 dia dah bayar. Dia dah bayar awal company Malaysia ni pun kadang banyak juga company baik-baik sebab dia tahu kalau pekerja dia tu memang ramai Melayu, pastilah raya-raya ni nak pakai duit. Jadi kena bagi gaji awal. Jadi dia bagi gaji awal. Jadi tuan-puan dapat gaji awal tu hati-hati. Okey, jangan pakai semua. Ingat pesanan saya, simpan dulu belanja kemudian. Dapat gaji walaupun dapat gaji awal, simpan dahulu sikit. Lepas tu barulah nak beli peralatan raya, kuih raya, baju raya ke apa, langsir raya, apa sofa raya, whatever. Beli. Yang penting dah ada allocation untuk simpan. Kerana kalau tuan-puan tak simpan awal, duit tu akan habis semua. STR dah masuk, Syah ambil 100 tabung puan. STR tu apa? Okay, Cik Syah. STR tu apa? STR. Gaji ke apa tu? Okay, saya tak faham short form STR.
Syah ambil 100, tabung puan. Okey. So, kalau kita mampu, duit BRIM. Okey. Kita mampu 100, tak apa, simpan dulu 100. Akan datang, cuba cari lebihan pendapatan, simpan lebih. Dan ingat, kenapa you cari lebihan pendapatan? Sebab nak ada duit lebih. Bila nak ada duit lebih, nak guna buat apa? Nak tambah simpanan. Bukannya nak belanja lagi lebih. Okey? Duit BRIM. Okey, gunakan sebaiknya. Walaupun dapat duit BRIM, kalau kita pandai berjimat-jimat, tuan-puan boleh buat saving juga kat situ. Okey, memanglah kalau ikut hukum dia simpan 100 ni dah boleh kaya ke simpan emas Kak Suzy? Jawapan dia tak lagi. RM100 tuan-puan baru dapat dalam 0.2 gram. Okey, simpan 10 kali RM100 ni baru tuan-puan dapat dalam 2 gram. 2 gram dah kaya ke? Tak kaya lagi. Okey, jadi sabar, bertahan. Sebab tu Kak Suzy cakap tadi, kalau ada kemampuan untuk cari extra income, cari. Ada kemampuan untuk ubah life kita, masa depan kita, lihat peluang-peluang yang ada, ambil peluang tersebut. Okey? Jadi grab peluang tersebut untuk kita ubah nasib kehidupan kita. Janganlah kerana mak ayah kita ni kita rasa miskin dan kita terus nak inherit kemiskinan tu. Kan? Kita boleh menjadi lebih kaya daripada mak ayah kita. Dan bila kita jadi lebih kaya daripada mak ayah kita boleh bantu mak ayah kita pula. Macam tu. Okey? Terima kasih puan. Sharing ilmu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Okey? Moga bermanfaat. So, saya kena end dah ni. Saya ada kerja lain. Jadi, saya harap kalau tuan-puan nak tengok video-video saya yang lain, perkongsian saya yang lain, tengoklah dekat YouTube channel saya. Suzy Isa Channel. Kalau tengok dekat profil saya ni pun ada link Suzy Isa Channel tu dalam YouTube. Saya ada buat satu ikon YouTube. Tuan-puan pergilah tengok YouTube saya. Tuan-puan akan dapat banyak ilmu. Saya ada ilmu arahnu, ilmu keuangan, ilmu duit gaji, ilmu belanja, ilmu berjimat. Semualah macam-macam ada. Pergi dengar je. Banyak video dalam tu. Ada beratus-ratus video. Tuan-puan layan je lah time-time jam balik kerja ke apa nanti kan. InsyaAllah tuan-puan akan membina kekayaan tuan-puan nanti. Okey? Dah kaya-kaya nak kontak Kak Suzy, nak belanja Kak Suzy ke apa, nanti kontak. Okey? Okey, salam puan. Bye. Okey, bye-bye semua. Assalamualaikum. Tata.